Contoh kita nak buka tayar. Nampak? Dengan mata kasar saja kau dah yakin bahawa benda ni boleh pergi, boleh pergi. Siap ada lampu semua kalau kau nak tukar malam-malam kan. Benda ni sangat meyakinkan guys. Right? So tak perlu rasa macam boleh jadi ke benda ni kan? Boleh jadi ke benda lah? Tak. Kau dengar dengan mata kasar je pun dah cukup untuk meyakinkan korang kau boleh buka tayar sesuka hati korang. Okay, untuk kegunaan korang lah. Right? Nampak? Nanti aku tunjukkan contoh untuk korang untuk akan datang lah. So yang ni aku just tunjuk unboxing apa yang ada bila aku beli benda ni. Nampak? Siap ada brand touch tool lagi. Ada manual. So ada benda ni. Okay, ada impact wrench. Orang panggil impact wrench. Okay. So ada 4 mod, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 tu nanti aku jelaskan apa benda yang mod dia. Okay, mungkin dia punya kuasa top tu. Okay. So untuk korang lah yang tak tahu. Okay, buka je macam biasa. Alright. So ada 4. Ni buka je. Okay. Ada 2 bateri, ada 1 charger. Bateri jangan risau, bateri tahan lama sebab dia lithium. Okay, bateri lithium ni memang tahan lama sikit lah. Alright. Itu saja untuk korang. Stay tune. Brand ni sangat terbaik. Harga macam mahal lah, macam beribu kan. Korang tengok harga. Dapat dengan